Hi, good morning. Morning. Kita dah sampai ya? Dek. Bapak dia. Ya. Okey, bapak. Jom, Hadi. Mana si Wan? Sila, kopi berapa? Wan. Barat. Oh, excuse me. Ya, sampai ke sana. Merah? Bas ni. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana bang? Hah? Morning, bos. Ya, kita mau start trekking dah. Okay. Hari ni kita nak start. Wan duduk betul? Boleh? Namaste. Namaste. Di negara mana ni? Berehat sebentar di Himalaya Cafe. Himalaya Organic Cafe Coffee. Public toilet. Masuk sudah bang, masuk. Masuk kau. Hah? InsyaAllah. Oh. Nabi is Nabawi. Apa nama? Hah? Nama channel? Nazri bukan Nas Audio Channel. Nas Audio Channel. Dia tengok ke? Kita stop. Oh ya ke?
gizi, ada kalori. Ini mah makan dulu lah. Kalau di rumah kalau clean lah. So sekarang ni ke mana kita? Sekarang ni saya tak pasti nama apa tempat tu, tapi kita sedang menuju ke arah itu. Nama saya tak pasti nama apa. Candara Cicing. Jinu Danda. Apa? Jinu Danda. Cinu Danda. Beg ni jaga dia kencing. Kau tak nak. Kau nak je lah. Tu beg siapa tu tengok. Jadi dia kencing kat beg dia. Dia pun berkenan tu. Tak percaya. Kenapa dia boleh?
Macam kenal dia. Macam kenal. Tak pernah. Ha? Oh, tanya kenal dia kata penat. Macam mana? Panas. Panas. Saya dah kena sarang. Orang boleh dengan pergi bacat. Iya ke? Dengan tengok-tengok pergi bacat. Oh, serius? Serius? Kawan. Bacat. Sekarang kita sedang menuju ke Hotel View, Spectacular View. Jalan kaki je lah dulu katanya. Inilah rupa kita kena hiking di Annapurna. Apa dia? Pool? Pool कहाँ है? Oh, हम दिल चुके सनम. Ni semua porter-porter ni dah jalan, dah balik. Mereka telah mendahului peserta-peserta. So, giliran kita pula. Apa tu berdarah? Oh. Mount Agung kan tu yang saya pergi Bali tu. Tapi kita sedikit mantik pula, naik jet sikit, lepas tu baru dia letak you and then boleh ni. Tapi dia bukan dari bawah lah, totally nak dari bawah kan. Tu macam, okey lah, next time cuba lagi lah kalau ada rezeki kan nak jalan lagi kan. Ngabang juga. Power geng. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Itu dia. Masih lagi bang, dah sampai dah Haji. Dekat atas macam bandar Malaysia. Meriah kan? Meriah kan? Hai. Malaysia tu pegang pipi. Panjang. Okay, makanlah. I'm so bad. Sorry, super. Depannya. Dia akan nak keluar. Duduk Didi kan? Duduk Didi. Tu bang, masa depan bang. Masa depan. Kita dah tidur atas situ tu. Allah Akbar, subhanallah. Naik sini tangga sampai sana. Allah. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Itu combrong. Tapi tidur sini. Kita tidur sini lah. Tapi banyak kisah macam ni lah. Tak tahu. Satu kali ya, saya kau saya nak tu dia rumah. Tak kau si. Chef itu boleh tak? Macam ni, dia punya mulut nak tulis. Inilah antara jambatan yang terpanjang di Annapurna, on the way ke Annapurna Base Camp.
Bang kejayaan. Dan sekarang giliran kita untuk menyeberang. Allahu Akbar. Gemuk dah pulak rasanya. Jambatan gantung guys. Jambatan gantung. Gantung je lah. So inilah penatlah. Welcome to Janda Mandi. Jinu Danda. Penat. Tangga. Stay to heaven. Dan finally, we arrived at 5:45 PM at Cemrong Guest House. Aduh. Alhamdulillah. Hello, my friend. Hello. How are you?
Sekarang kita kat mana? Sekarang kita di New Comorong. Tapi saya pakai baju Comorong. Okay, sekarang kita berada di kawasan apa nama kawasan ni ataupun tempat ni? Comorong. Comorong, dan kita berada di guest house Hotel Super View Top Lodge. bukan New Comorong. Ya betul. New Comorong ni macam kampung lah. Oh, okay. Macam kampung. Oh, macam kampung baru. Betul. New Village lah. New Village ni lah. dia extension daripada kampung yang asal. Okay, alright. So macam mana perjalanan daripada mula sampai ke tahap sekarang? Sebenarnya perjalanan bermula daripada Pokhara. Kita menaiki bas sekitar 3 jam perjalanan. Agak mencabar. Sebenarnya kita menaiki jeep. Lagi 1 jam. Cuma hari ini nasib kurang baik kerana kami mengalami kesulitan ketika melalui jalan-jalan yang berbatu. Jadinya agak stuck dalam 1 jam lebih. And then sampai dekat starting point kami hiking dan lunch. Seterusnya menyeberangi Jambatan Gantung dan dalam 2 jam mendaki anak tangga, akhirnya tiba di sini. So malam ni adalah malam pertama pendakian. So kita ada lagi beberapa hari sebelum kita sampai ke tujuan kita lah di ABC. So doakan saya supaya dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik, dan semoga cuaca sepanjang perjalanan baik dan cerah. Okey. Cik Najwan pula macam mana? Macam mana tahap perjalanan kita pada hari ini setakat ni sampai di sini? Boleh bagi tahu tak dia punya skala 1 hingga 10? Kesukaran dia tu macam mana? Untuk hari yang pertama ni bagi saya perjalanan agak mencabar. Kalau skala daripada 10 saya boleh bagi 7 lah untuk trek sahaja, 7. Dan ditambah pula dengan cuaca hujan dan juga lembap dan juga altitude yang tinggi, jadi saya upkan skala kepada 8. Tetapi alhamdulillah berjaya jarak sampai dalam waktu yang telah ditetapkan lah di New Comorong Guest House. Alhamdulillah. Nanti untuk hari esok pula. Alhamdulillah. So besok kita sama berusaha untuk capai ke peringkat seterusnya ya. Okey. Good luck. Okey, Abang Nas daripada Nas Outdoor. Okey, pertama sekali tahniah kerana menjadi salah seorang peserta yang akan ke ABC. Jadi hari ini adalah hari pertama pendakian. Boleh ceritakan sedikit sebanyak cabaran yang dihadapi sepanjang perjalanan? Sepanjang perjalanan hari ini hingga sampai ke guest house ni, saya rasa kalau mengikut saya perjalanan ni amat boleh dikatakan 7 atau 8 atau 10. Sebab dia mempunyai terlalu banyak anak tangga, berpuluh-puluh anak tangga, beribu-ribu anak tangga sampai tak terkira. Dan di samping itu keadaan hujan, jadi dia menyukarkan daging kita untuk bernafas. Jadi bila keadaan hujan, jadi sebab kita semakin meninggi, jadi ada kesukaran sikit lah. Jadi kita sedikit mengah untuk bernafas. Tahap oksigen pun makin rendah lah. Dia melambatkan lah perjalanan sebenarnya. So daripada geng kita tadi 6 orang, ada 2 dah sampai dulu. Lepas tu 3
sampai pukul 6.45 5.45. Korang sampai pukul apa tadi? Saya antara yang tak awal lah sebab saya nak dapatkan bilik. Tapi tak tengok jam. Saya tak sempat tengok jam sebabkan masa tu handphone pun dah mati. So tadi sampai tak sempat tengok jam lah. Saya rasa dalam pukul 5 lebih. Okay. So kita orang tiga sampai 5.45. Seorang lagi tu Shirley tu dia sampai kat lewat tadi 6 lebih kan. Semasa kita mandi tadi dia baru sampai. So tapi alhamdulillah lah, dia pun sampai alhamdulillah. Cuma perjalanan dia perlahan sikit lah, slow sikit sebab dia naik ke tangga. Jadi dia terlalu mengah. Bukan dia saja saya pun, tapi alhamdulillah lah kita semua berjaya sampai ke South ni. Okey, boleh kongsikan tips lah, maksudnya yang mungkin boleh diguna pakai apabila kita mendaki. Mungkin tips dari segi untuk kurangkan mengah ke ataupun kurangkan dahaga ke. Kalau tak silap saya, sebab saya biasa mendaki di Kinabalu, di Rinjani, semua yang lebih pada 3 minggu dari paras laut. So lepas saya ingatnya kita bila dah sampai ke 3,000 lebih kaki tu, kita berjalan perlahan. Jalan 5 tapak kita berhenti sekejap. 5 tapak kita berhenti sekejap. Untuk supaya jantung kita lebih bersedia untuk next step. Terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan. Okey. Tips yang cukup berguna. Okey. Jadi semoga, apakah harapan berbaki beberapa hari lagi? Yelah, hari ni baru hari pertama. Okey. Yelah. Dia menyukarkan juga perjalanan tu masa sebab hujan. So harapnya 3-4 hari yang mendatang ni dia akan perjalanan kita semua lah. Tak ada apa-apa yang boleh melembabkan, memperlahankan perjalanan kita. So semoga semua kita berjaya sampai ke ABC. Itu tujuan utama kita, ABC. Semoga kita sampai di situ dengan berjaya dan selamat. InsyaAllah, amin. Saya pun doakan semoga Abang Nas berjaya, okey, sampai maksudnya dengan sihat lah, tak ada apa-apa yang berlaku, okey. Mungkin panel kita yang kedua ini tambah ada apa-apa. Okay, good luck lah untuk geng-geng hiking seramai 6 orang. Kita sama-sama dapat ke puncak ABC nanti. Selamat pergi dan selamat pulang. Amin. Okay, terima kasih.